Betul lah, tempoyak yang dia pakai ni memang grade A punya lah. Dia punya pedas tu melekat tu kat atas, kat tepi, kat kiri, kat bawah. Ini pedas dia tahap 14 ni. Hai, Assalamualaikum, saya Cik Azali. Kalau tanyalah kan nak buka mana hari ni, dia dah pun sampai di Gombak dan tempat yang dituju ni ada belakang ni. Golek-golek, santai macam kat suasana kampung. Sempoi kan? Apa hal pun terima kasih kepada KAF Digital Bank kerana membawakan rancangan ini khas kepada anda semua. Dah, jom. Buka puasa, jom. Inilah dia pesta colik-colik Ramadan, nampak macam-macam kita boleh pilih kat sini kan, nak letak dalam colik-colik kita kan. Tapi nampak ni, dia punya lobster ni memanggil-manggil kan. Andai kata kita tak tahu nak pilih yang mana satu kita nak, kombinasi dia, ada set-set dia dekat sini juga, boleh order. Dia ada 3 set. Set orang kaya, set gomen dengan set bujang terang-tang-tang. Kalau saya lah kan, pandangan kita puasa, apa kata kita try yang paling grand punya. Ini dia kalau kita datang berbuka puasa dekat golek-golek ni. Ni antara set yang ada lah kan. Ikan bakar sambal petai, siakap. Lepas tu dia ada, ini khas untuk Ramadan. Dia bagi patin tempoyak. Lepas tu pais patin pun ada juga, pun tempoyak juga. Lepas tu dia ada bagi sambal budu. Pekasam ni memang kena ada lah. Siapa yang suka makan pekasam, ini tempat dia. Dan dia kata ni pun boleh tahan juga ni. Dia punya masak lemak ni. Jadi masak lemak daging salai dia ni memang original resepi daripada Negeri Sembilan. Katanya memang pedas. Dia punya azan tu, itu boleh buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dia punya daging salai dia memang kita dapat rasa dia punya salai tu kan, sedap. Dia salai lembut. Dapat rasa juga masing-masing dia. Dia punya pedas tu melekat tu kat atas, kat tepi, kat kiri, kat bawah. Siapa yang suka pedas memang boleh makan ni. Kalau dah per 10 lah kan, bagi saya lah, tak 8, 9, 10. Ni boleh dikatakan signature lah kan. Kalau datang dekat golek-golek ni, memang ikan bakar dia lah yang selalu orang akan cerita. Wow, ikan ni memang fresh lah kan, tak ada cerita. Tapi dia punya sambal tu cukup rasa geng. Dia ada masam dia. Lepas tu dia ada rasa macam petai-petai sikit kan. Ni tak terlampau pedas. Ni sedap. Ada manis-manis dia. Sedap lah sambal dia. Ikan bakar dia champion. Dia punya sedap tu lah yang bolehkan dia tahan selama 14 tahun. Rupanya 14 tahun dah golek-golek ni ada kat sini kan. Ni menu Ramadan dia. Dia ada bagi patin tempoyak, nampak? Wow, bagi yang suka patin tempoyak ataupun suka makan masak tempoyak ni, kena try. Sedap geng. Tengok ikan dia masak. Nampak dia punya isi tu, juicy dia keluar betul-betul lagi kan. Itu yang kita nak. Kita tak nak yang hancur-hancur. Ni pun pedas agak kan. Pais ni memang dia perap betul dia punya rasa tu. Bila kita makan isi dia tu, wangi-wangi punya santan dia, ada rasa juga dia punya tempoyak dia. Betul lah, tempoyak yang dia pakai ni memang grade A punya lah. Ada banyak rempah-rempah dia kan. Pedas, memang pedas semua hidangan dia. Akan berpeluh sekejap lagi ni. Tapi dia punya rasa ni, gabungan dia punya rempah-rempah dengan tempoyak dengan bunga kantan ni, memang jadi geng. Walaupun ini pedas dia tahap 14 ni. Okey. Dah alang-alang pedas sampai ke kening ni, kita ada iklan kejap. Ni Woodside Barista Blend ni. Dia ada bagi juga air sirap kat sini. Tapi katanya kalau kita minum sirap Bandung, dia boleh cut pedas tu kan.
Jadi kita masuk dia punya combination ideal ni. Kita buat sendiri kita punya air bandung kat sini kan. Pedas dia dah turun dah sampai hidung lah. Minum sikit. Dah normal lah sampai bibir dah. Okey, kita boleh sambung makan. Sedap juga jadi juga air bandung dia. Memang colek ni memang dahsyat lah kan. Tengok dia ada udang galah. Dia ada udang, dia ada keropok, dia ada macam-macam dalam ni. Ini khas menu untuk More. Jadi kalau datang lepas tarawih, nak lepak dengan member, duduk sampai pukul 2-3 pagi, boleh. Ini sepit ni kan. Nampak, tu boleh makan isi dia. Wow. Kalau nak rasa colek dia, boleh juga. Boleh rasa colek ni, golek-golek. Nampak? Dia ada bagi sos dia juga. Ni yang dia punya tu dulu. Sekejap. Sos macam apa juga, masam. Dia macam cili sikit, dia masam sikit, manis sikit, lepas tu dia letak bijan. Ni macam sos-sos kerupuk lekor macam tu. Ala-ala. Sedap lah kalau kita cicah kan. Ni manis. Kalau tanyalah buka mana hari ni, nak ajak family atau kawan-kawan, memang saya akan cadangkan datang ke golek-golek dekat Gombak ni. Macam-macam pilihan ada. Puas kita makan dengan family. Baik. Thank you golek-golek. Okay, perut pun dah kenyang. Seperti biasa, kita bayarlah ikut KAF Digital Bank. Yang paling penting cepat, selamat dan mudah, insyaAllah patuh syariah. Jadi persoalan buka mana hari ni dah tak perlu tanya Kita dah pun cakap semua tempat-tempat yang menarik. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada KAF Digital Bank. Dan juga selamat berpuasa kepada semua yang menyambut bulan Ramadan. Saya Cik Razali, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.